Everyone got 50 ringgit duit belanja. Hakim, nah sini. Simpan. Pak, kenapa 2 keping? Sekeping ini. Aci ya. Terima kasih. Wah, Ais pun dapat. Ya. Wish. Mana lah. Suka kau. Masuk. Semua dah rambang mata. Ni ha. Mak-mak ni dah rambang mata. Okey. Hakim sini. Anak biar aku pegang Hakim bukan jalan. Okey. So guys, ada kereta tu kat sini cantik. Yang belah bawah tu. Yang bawah tu lagi meriah sikit. So dekat sini dia macam kawasan yang dah cantik sikit tau. Biasa kita pergi kan dekat macam pasar tu kan. Rasa selesa lah nak jalan. Memang ada baju kelawar. Kat ni comel-comel baju dia. So cantik. You baru sampai tapi dia macam dah barai dia yang. Mana? You wing. Tengok ni. Berpeluh kau basah. Berapa ringgit? 25. Sedap tak? Macam papa laris tak? Tak nak, tak ada air. Dia dah dapat satu baju tidur, murah je. Cantik you guys kat sini kalau kena pergi weh, murah. 300 boleh campur. Sedar ada yang 28, 25, like memang ni harga dia. 300 boleh campur kids dengan dewasa tau. Comel gila baju dia. So cantik. Mangga dia approve. Jom. Mangganya approve ya, sedap. Kulmen pun ada. Sini semua balang berniaga, everything here. Cari makanan. Peminat mangga. Sabar Ki, kat bawah lagi Ki. Ki, kat bawah lagi banyak Ki. Sabar. Baju. Thank you. Ni. Ada slushy pun ada kat sini. Snowy. Selesa lah kalau nak shopping kat sini. Dia kan lagi satu tempat macam pasar tu kan. Ini cari makan je lah. Duit jeruk tu ha. Aish, tunjuk mainan. Aish. Tunjuk sini. Tunjuk kat sini. Dah jam Ha. mana mak? Apa? Habis lah duit raya Aish. Acik ni ha. Kacau. Jangan. Tak lah. Jangan. Terima kasih. Dah. Memang stres. Ya. Hari kat kapibara tak? Tak. Murah gembeng. Rock zero. Colour lah. Saya nak yang colour ni. Tapi dia macam dah sengit dah. Apa? Kita tengok dekat kedai lain. Cantik kan? 310. Korang boleh campur dengan yang macam ni. Bawa dah beli mainan, tak ada mainan lagi. Bawah kan? So beautiful. Mainan tu kan. Tadi nak mainan tu tutup. Dah jom. Saya rasa saya nak beli beg ni palsu lah ya. Dah banyak. Ambil lah. Nyaman. Yang besar sikit. Kita orang beli magnet punya apa ni? Fridge. Okay, Punya masih, Kak? magnet. Ya, sama. Finally adalah satu barang kita beli.
Ni pun lawa. Wow. Oh, lagi lawa yang. Sama. Aduh, kat sini lagi banyak lawa yang. My god. Ayam ni dapat ni. Kita tak tengok habis sayang. Lambang mata je kat sini. Macam dia punya gelang dalam. Comel. Okle. Dia dah jumpa dia punya spek. Spek motor dia. Tengok sayang. Oi, style lah. Ni style dia sayang. Oh, di sana macam style sikit ni. Yang second one. Ya. Dia sama ada bingkai penuh ataupun ataupun bingkai tak ada bingkai langsung. Kalau kat atas ni tak lama. Sudah try. Oh ya. Wish. Betul lah. Dia buruk. Dia kena ada bingkai dua lawa. Saya sokong ayang. Cantik lah baju ni kalau pergi pantai kan. Kalau tak lawa. Gila. Mariana macam dia. Lawa gila. Kotak ni pun Tu lawa tu yang ni. Kalau beli jam boleh matchingkan dengan dia punya gelang. So cantik. Tu pun ada lah. Tu pun ada. Lawa. Okay guys, kita dah stop berjalan. Kita duduk je kat sini. So Akif punya kaki dia dah, dia tak boleh jalan, kaki dia dah sakit. Kita duduk kat sini je. Panas weh kat sini. Tapi lah tempat berteduh. Lepas tu ramai gini siap orang kat sini. So ramai. Big boss kita dah penat lah. Relax lah. Member dah relax. Dah relax. Member dah suka dah. Dia dah meragam. Dah tak lelak lah member. Dekat ni. Pukul masa. Masa pukul apa? 12.57. Pukul apa? 1.57. Berapa jam? Betul. Berapa jam? Mana tu betul? Mana? Ini bukan 1. Jam tangan? 1.55. 12.57. Dia betul. Tengok tunjuk. Siti sama. Siti 1.5. Tengok tunjuk. 1.56. Tengok F1 tunjuk sini. Buka 1.57 sama. Ayam pelik lah. Pukul 12. 12.57. Kenapa pukul 1? Kau sama. 2.57. Kemana lagi teruk pukul 2. Siti pernah pusing sama. Kak Ika berapa? 57. 1.57 jam. 157. 1.57 sama. Kurang je. Kenapa korang? Kita dah dapat satu baju dengan spek mata 2. Dekat sini pun like macam baru, tak macam selesa lah, baru juga kawasan ni. Diorang dah sampai ke jam yang? Apa ni comel kan baju-baju dia lah. Okey, sekarang kita kat Padang Besar. Ada satu konspirasi Jaja ada dekat sini. Nanti je tak ada kat sini. Sekarang kat jam tangan pukul 14.11 atau pukul 2.11. Kat handphone 1.11. Lewat 1 jam. Kita apa? Kita awal 1 jam daripada satelit ataupun handphone. Masa kita nak buat apa? So kita kena awal. Kita kena? Jaja dah dekat. Astaghfirullahaladzim. Taubatlah anda. Cepatlah anda. Apa je ni? Diorang dah makan dah. Penat. Okey, taubat. Member pada relax ni ha. Sedap lah. Saya kongsi. Semua dah makan dah. Ada fupa kat atas ni. Wow. Our food is here. Ya. Kita berhenti makan jam dekat food court. Dekat food court atas ni. Salah sekali lah komen.
Wah, so sedap. So. Dewa Ais lain mak. Dewa Ais lain. Tanah ayam. So kita nak masuk dekat ICQS Padang Besar. Tapi dia tak payah guna pasport. This one kita kena guna IC je. Okey dah. Kita pergi Thailand. Lagi bagi tahu nak bagi the zone. Ya. The zone. The zone. Kenapa kena kena IC yang? Kita kena berhenti. Kita dah masuk, kita kena makan depan. Sebab the zone dia kawasan yang kawasan bebas cukai. So bukan Malaysia sebenarnya. So Padan, Thailand dengan Malaysia. Oh, kat sepadan lah. Kita buka. Oh, kat situ shopping lagi murah lah. Ha? Lagi murah shopping lah kat situ. Sebab Lagi bebas murah cukai. sebab tak ada cukai. Dia ada apa je? Tadi semua turun. Mall lah, macam mall lah. So kita orang kena turun untuk bawa IC masing-masing ke pemeriksaan. So kita akan turun sekejap. Jalan. Kita turun dulu Turun sikit. je dulu. Turun dulu. Saya bawa Hakim jap. Turun je. So everyone kena turun. Kita dah pada listing Kita tak ada dah. Guys, kita takut guys. Guys, so guys. Okay, kita orang dah scan IC kat dalam tadi. Dia kena scan, lepas tu kena jalan. Lepas tu kena naik kena masuk. Jalan je kereta. Naik kereta. Dia taklah kita tu kena scan IC, lepas tu kena masuk. Lepas tu seorang yang driver kena masuk ke malam. Lepas tu orang terus macam tu. Berapa minit kalau kita ke sana? Berapa ringgit? Tinggal kosong. Oh, Berapa dah 500. okay. Jom. Ni kawasan dia. Saya nak pergi sana tayang. Semua orang dah borong coklat. Kita nak tengok. Tudung ni cuma menarik sikit. You want to see here. You guys yang cari dapat ni kat siapa ada tudung macam tudung beaded tu. Harga dia baru RM9 tau. Nampak tak? This one pun ada. 2 layer. Overall semua harga dia RM9 tau. Nampak. Semua korang cari yang polkadot pun ada tau. Nampak tak? Baru RM7.50. Nampak ni. Love kan? See? Tengok weh. Shop print ada lama semua lawa-lawa weh. Ya Allah. Kita borong guys. Lawa weh. Tengok ni warna dia. Tengok bag dia. Lawa kan? Nampak tak? Macam Bottega. 150. Ni 110 je. This one. Macam meriah kan? Berat ni 160 gram. RM14 je weh. Kau tengok. Saya rasa orang murah. RM14. Tak tahu lah dia memang harga berapa. Alfredo punya coklat. Ini lagi sihat lah. Ya. RM14. Jom. Apa tu sayang? Swiss dark chocolate. Sedap ke? Tak pernah tengok pun. How much? 70. Ush. You want? So kita ambil this. The chocolate. Apa? Oh. Sedap ke yang? Ini. Tapi kita tak petak kecil-kecil. Ni ke? Tu. Ni lah. Saya ni. British Sport punya coklat. Ni. Tapi ada satu flavor je kat sini. Dia ada satu je. RM9 je sama je harga dia. This one sama je kalau dekat sana tu. Biasa tu.
Tapi this one ada ni yang dia ada kacang dengan apa kan tak sedap. Oi, sushi ni macam mana ni? Pretzel. Alfredo? Ya. Tak, Alfredo I don't like it. Tak sedap. Tak tahu tapi saya tak suka Alfredo punya coklat. It Oh, coklat. tak sedap. Tidak kecil itu. Sekejap. Tak coklat. Lagi? Tahu kita buat sih. Tahu. Tak apa kita main sendiri. Tak apa kita main sendiri. Tak apa. Cepat. Cepat nanti abang Abi marah. Bang 54. Kita ambil coklat tapi dalam belanja kita coklat. Semoga dimudahkan supaya lulusan dan dimurahkan rezeki. Itu paling murah. Memang lah sebab tak. Sebab orang bayar. Boleh belanja saya coklat. Siapa? Pudena. This is dengan ni satu. Apa ni? Alfredo. Alfredo. Yes. Bukan ni. Yang ni. Yang ni kan bang? Bukan. Oh ni Ritter's Porter. Okay, this one. Okay. Boleh belanja? Kau ada? Tak ada. Apa nak? So kita dekat sini nak tangkap gambar. Jom. Naik tangga je pengantin. So kat sini tapi time ni dia punya ni kering. So macam tak cantik lah. Kalau musim yang ni mungkin dia lawa lah kan. Nampak tak? So beautiful. Kat sini dia ada. Ada animals juga. Burung. Oh, boleh masuk tangkap gambar kat dalam ni. Nuri Nazan. Kita datang pukul berapa tak tahu sekarang ni. Tapi tengah hari lah. Tengah hari petang. Super panas gila nak mampu. Tapi cantik tu dia. So beautiful. Siapa nak tangkap kan? So kita orang dah habis tangkap gambar. Tak lama pun kat sini sebab panas gila. Panas terik nak mampus kat sini. Sekejap je sebab kita nak singgah tempat lain pula. Semua orang dah tak tahan dah. Tapi cantik di atas tu. Lawa kan? So beautiful. Lawa sangat-sangat tapi semua orang dah tak tahan. Orang dah barai. Ni paling pakai topi tapi duduk sini. Pelik betul. Ni tu paling pelik. Dia pun pedas juga. Sakit lutut dah.
Apa tak gambar? Harap cantik lah panas-panas ni. Jom. Kita sekarang dekat apa? Wang Tuyen. Kan? Panas. Yang habis kan? Wow. Ni kalau sejuk sikit. Best lah eh. So ada panas sangat. So kita dekat 304 meter. Tu dekat Malik. This is the view. Wow. Kuat ni. Wow. Jangan melompat, wow. Takut. Ni teropong cepat. Ais nak tengok teropong kat sini. Awak dukung dia. Oh. Pegang. Teropong tu. Teropong. Aduh. Wow. Tekan kepala. Nampak? Ni belanja ke kena bayar balik? Wah, bestnya zero damage. Dengan air beli dia kat sini. Rasa Kak Ika? 14. Wah. Belanja je ni. Kita beli egg roll. Dia masak kat dalam ni, lepas tu dia keluar jadi macam tu. Jom makan. Okay guys, kita dah sampai dekat, tak tahu kat mana. This is our next station. Sebab korang tengok video, super cantik guys. Lawa gila. Look, tengok. Ayam pedagang. So, air daging.